Kalau hutang banyak, boleh ke masih nak simpan emas? Ramai orang rasa mereka perlu tunggu habis hutang baru nak mula simpan emas. Sebenarnya, ia bergantung kepada keadaan kewangan dan jenis hutang yang sedang ditanggung. Kalau seseorang mempunyai hutang berlebihan sehingga tidak mampu bayar komitmen asas seperti rumah, makan, bil dan ansuran bulanan, maka fokus utama mestilah stabilkan aliran tunai dan kurangkan hutang terlebih dahulu. Tapi jika hutang masih terkawal dan ada lebihan kecil setiap bulan, simpan emas secara konsisten boleh membantu membina disiplin kewangan dan dana kecemasan jangka panjang. Masalah ramai orang yang berhutang ialah mereka tiada simpanan langsung. Bila berlaku kecemasan, mereka terpaksa tambah hutang baru menggunakan kad kredit atau pinjaman peribadi. Sebab itu, ada orang memilih untuk asingkan sedikit simpanan ke dalam emas sebagai langkah perlindungan kewangan. Melalui akaun emas Gap Public Gold, seseorang boleh mula simpan sedikit demi sedikit mengikut kemampuan sendiri. Ada yang bermula serendah RM100 sebulan hanya untuk membina tabiat menyimpan. Yang penting, jangan jadikan simpan emas sebagai alasan untuk tambah hutang baru atau berbelanja di luar kemampuan. Emas bukan jalan cepat kaya dan bukan penyelesaian ajaib kepada masalah hutang. Tetapi bila digunakan dengan disiplin, ia boleh membantu seseorang membina aset dan mengelakkan mereka terus bergantung sepenuhnya kepada hutang. Strategi yang lebih baik ialah kawal perbelanjaan. Fokus bayar hutang berfaedah tinggi dahulu. Wujudkan dana kecemasan dan mula bina simpanan aset sedikit demi sedikit. Bila kewangan makin stabil, simpanan emas itu boleh menjadi asas kepada perlindungan kewangan jangka panjang. Saya, Sir Farid, dealer aktif Public Gold, ingin bantu ubah hidup anda sehingga segala impian anda tercapai. Ada wang belum tentu ada emas, tetapi ada emas sudah pasti ada wang. Ingat emas, ingat Public Gold.